Kalau kat sini pula, dia macam terehat nak tunjuk. Dia macam sebahagian daripada Eropah lama. Macam tu. Misi 50 countries before 40 dah pun tercapai. So now kita sambung lagi perjalanan dan kita berada di negara yang ke-52 iaitu North Macedonia. Welcome to Macedonia. Dalam setiap perjalanan, orang biasanya akan nampak sisi cantik je. Korang pernah tak ada pengalaman trip tu jadi sangat kelang kabut sampai semua plan lari? Untuk kita orang, of course lah pernah kan? Memang realiti sebagai traveller, tak semua trip tu akan perfect. Flight delay, tempat tutup, transit lama, jalan jauh sampai 20,000 steps langkah sehari. Semua ni memang penat, especially bila kita travel dengan kids. Travel dengan kids ni mungkin tak menjaminkan kesempurnaan, tapi insyaAllah kita akan balik dengan 1001 cerita. Sebab tu, travel ni bukan untuk nampak estetik dalam social media je, tapi kena well plan dan kena ada survival skills juga, so that kalau plan A tak jadi, apa plan B kita time tu? Kita jalan-jalan, masa orang tu tegur Malaysia, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat tengah hari. Yang benda lagi dia cakap entah. Paling penting, kena jaga emosi bila kita berhadapan dengan masalah tu. Tak boleh tiba-tiba moody dan mood swing bila plan tak jadi ataupun penat. Dan memang kena betul-betul cukup rehat. Sebab bila badan kita penat, otak kita penat, semua benda kita akan jadi sensitif time tu. So, selain kena jaga financial dan plan itinerary dengan baik dan teliti, kita juga kena jaga emosi. Supaya dalam apa je keadaan kita masa tu, kita akan sentiasa happy. Selamat menonton! This is the final boarding call for passengers. So, biasa untuk setiap pagi, macam mana kita orang set up baju untuk layering, especially vanilla ke budak-budak ni. Kita akan susun macam ni lah. Contoh yang ni 3 helai, yang ni 3 helai, lonjong seluar 3 helai, baju 3 helai, so yang ni lagi. So, kita akan susun ikut pada size. Yang first yang akan pakai dulu tu adalah size yang paling kecil lah. Lepas tu besar sikit, so baru paling besar. So, ada extra warm, warm dengan ultra warm. Boleh combine macam-macam lah untuk mudahkan cara pakai, especially seluar. Pakai yang kecil ni dulu, lepas tu pakai stuffing satu, lepas tu pakai seluar yang kedua, pakai stuffing sekali lagi, lepas tu baru pakai yang last. Selang-seli kan, supaya hujung kaki ni bila kita masuk dia tak berlipat, dia tak masuk ke dalam sampai ke betis. Bila kita masukkan kaki tu, yang layering paling dalam tu dia akan tertolak ke atas sampai ke lutut dan sampai ke ni. Jadi benda tu tak praktikal lah. Kalau lengan ni pakai yang first okey lagi, yang second ni kau akan minta anak korang tu pegang hujung ni supaya bila masuk yang second ni, yang first tadi tak melorot ke siku. So dia akan maintain je selari macam ni 3-3. Kesilapan yang first buat layering tu, korang beli sama saiz semua. Badan kita akan jadi terlalu ketat, jadi boleh sesak nafas tu. So kalau boleh yang belah dalam tu, yang tu saiz normal, yang belah luar tu sikit beli yang one size bigger. So yang ni first, yang ni second, lepas tu luar sekali parka. Macam tu lah. Lepas tu boleh tengok Mak Saleh pakai ni pace je, kita nak ikut dia. Tak, jangan, sebab badan kita tak biasa lagi benda sejuk. Sebab kita memang daripada Asia Tenggara, memang cuaca tu panas. So kalau kita pakai tebal pun, walaupun cuaca 5 ke 0 ke bukan negatif pun tak apa. Yang penting kita pakai selesa dan hangat-hangat tai ayam. Dan satu lagi, kita bukannya nak keluar sejam je kat luar, kita nak keluar berjam-jam. Nak batal balik ke bilik bila sejuk tu macam makan masa. So lebih baik kita pakai tebal dan badan kita sentiasa akan rasa panas. Yang tu penting. Kalau korang rasa macam nak pakai tebal stocking, kena beli kasut yang lagi besar daripada saiz korang supaya boleh muat 3 stocking. Jangan beli yang kecil. Faham? Okay, life hack. Kalau kita nak masak sambal masa travel kan, tapi tak nak renyah, tak nak buat from scratch, bawa je ni paste perencah ikan bakar. Dia memanglah perencah ikan bakar, tapi dia punya rasa universal sebenarnya. So, masak je macam biasa. Kalau pedas, tambah je gula sikit. Semangat senang. Lepas tu, dia sangat-sangat sedap je. Nak buat sambal sotong ke, sambal telur ke apa ke, ataupun kosong je macam ni, nak makan dengan bihun. Sebab bihun aku buat tak pedas lah sebab ada vanilla kan. So, memang jadi sangat sedap. Very universal dan very simple. Adabi. Good morning from Macedonia. Hari kedua, semalam kita dah berlabuh kat sini untuk sehari daripada Kosovo terus ke Skopje. J dia tu dia baca Y, E dia tu baca A. Pristina dengan Tirana, ejaan dia Tirane, Pristine, tapi cara baca dia Pristina dengan Tirana. So sekarang kita nak pergi first destination kita dekat Stonebridge, dalam 500 meter sahaja daripada apartment tempat kita stay. Jom. Kita orang rasa vibe dekat Macedonia ni lebih kurang sama macam vibe dekat Turki, sebab bangunan-bangunan dia macam tak organize sangat lah. Tapi
padat dengan cara orang dia bekerja, macam rushing tak rushing. Lepas tu benda yang paling ketara adalah benda ni. Dekat Turki pun benda yang sama juga ni. Dia ada rumah untuk anjing ataupun kucing kat tepi jalan. Kat Turki banyak benda ni. Lepas tu kan, dekat sini dia banyak patung, statue ataupun dengan design yang pelik-pelik. Semalam bangunan telco dia pelik juga. Ni tengok benda ni, aku pun tak tahulah. So, beberapa ratus meter daripada kita foto apartment tu, jalan, terus nampak satu statue yang sangat besar. Kita jalan daripada belakang, so nampak bontot lah. Dulu kan bontot kuda tu. Lepas tu aku macam, ni apa So, aku tanya Haikal, ni bukan macam statue Alexander the Great ke? So, ya betul. Ni adalah statue Alexander the Great. Tinggi sangat dia buat statue tu. Kalau kita tengok dia dengan sebelah bangunan Marriott punya hotel tu kan, dia sama tinggi. Maksud dalam 10 tingkat ketinggian dia tu. So, yang ni adalah statue Alexander the Great yang merupakan macam figura. Satu figura yang dikagumi dan kebanggaan orang Macedonia. Kan dia share sejarah yang sama macam aku cakap semalam dalam episod lepas tu. Sejarah Macedonia Greece dengan sejarah Macedonia dekat North Macedonia berkongsi Alexander the Great yang sama. Dan dia juga adalah Alexander the Great yang jadi Firaun pertama dekat Mesir pada zaman Ptolemaic tahun 332 sebelum Masihi. Macam tu. Setengah orang macam confuse kan, Alexander the Great dengan Iskandar Zulkarnain ni sama ke? Jawapan dia tak sama, 100% tak sama. Kenapa? Sebab dia orang ni hidup dalam timeline yang berbeza. Cuma kita tak boleh nak define timeline tu dengan jelas. Sebab dalam Quran dia pun tak cakap Iskandar Zulkarnain tu dia punya timeline waktu bila dia diceritakan secara general sahaja dan tak ada spesifik timeline. Cuma orang banyak confuse sebab nama Alexander tu kalau dalam bahasa Parsi ataupun dalam Islam banyak disebut sebagai Iskandar. So dia orang ingat orang yang sama, sebenarnya dia adalah 100% totally orang yang berbeza based on timeline yang berbeza. Kalau Alexander the Great ni dia hidup 300 tahun sebelum Masihi macam tu. Kalau yang Iskandar Zulkarnain tu yang disebut dalam Al-Quran tu adalah dia hidup masa zaman yang dia buat tembok untuk sekat Ya'juj dengan Ma'juj. So dua timeline yang sangat berbeza. Masa Mesir dalam keadaan kucak kacir, kalau tengok travelog masa kita orang pergi museum dekat Egypt tu, kat Cairo tu, aku ada share pasal Alexander the Great ni. Alexander the Great ni lah yang take over Mesir dan dia declare diri dia sebagai Firaun yang pertama. And then untuk zaman moden yang zaman sekarang ni lah, lepas Macedonia ni dia keluar daripada Yugoslavia, tahun 2014 dia buat satu gerakan Skopje 2014. Masa tu yang mana dia bangunkan banyak sangat statue untuk macam nak attract turis kat sini. Ada banyak sangat statue tu macam ni. Ada semalam kita jumpa statue singa apa semua. Lepas tu kan, yang uniknya dekat dataran kat sini yang tempat Alexander the Great punya statue ni, sekeliling ni vibes dia kan nampak, aku rasa macam vibes dekat Paris. Contoh kan, bangunan Marriott tu dia punya balcony dia besi macam tu, macam zaman-zaman Paris. Lepas tu align dengan Alexander the Great ni, straight kat sana kita akan nampak satu pintu besar, ada arch macam Arch de Triomphe dekat Paris tu, macam tu. So nanti kita lalu dekat kawasan situ pula. Aku cakap tadi kan, masa tahun 2014 diorang buat satu gerakan projek Skopje 2014 yang mana diorang buat banyak statue-statue dan binaan untuk jadikan tempat ni macam tourist attraction dan nampak menarik. So contohnya statue Alexander the Great, lepas tu belakang tu kita ada arch macam tu kan. Lepas tu projek Skopje 2014 ni sebenarnya dapat kritikan yang sangat hebat sebab dia macam orang rakyat dia rasa macam benda dia bazir duit, tahu tak? So keliling bangunan ni yang kita nampak macam bangunan lama macam Paris ke belakang ni, semua sebenarnya bukan bangunan lama, bangunan baru yang mana dia buat tahun 2014, macam baru 12 tahun macam tu je. So berjaya lah dia nak buat macam tu sebab dia nak nampakkan, dia nak wujud satu city yang macam more to European, walaupun benda ni adalah macam bukan real zaman dulu pun, macam replika sebenarnya. Tapi jadilah kalau kita tengok nampak macam lama, tapi sebenarnya bangunan baru. So matlamat dia tercapai tapi mendapat kritikan daripada rakyat dia sebab benda ni bazir duit. So kita nak bagi ke next tempat pula, nak tengok apa lagi yang ada dekat Skopje ni. Jom. Kalau
kalau daripada statue Alexander the Great tu belah sana, dia ada macam arch di Triumph yang Paris tapi replika tu kan, yang baru buat tu. Tapi kat belakang ni ada satu jambatan. Aku cakap dengan Haikal, kenapa jambatan tu macam dekat Prague lah? Nama dia Stonebridge. Yang ni dah 500 tahun. Dia buat daripada zaman kerajaan Uthmaniyah lagi. So, bila kita sampai kat kawasan ni, kalau dekat kawasan dataran sana tu, Macedonia Square tu, dataran tu memang dah 500 tahun juga. Sama tua dengan jambatan ni. Cuma sekeliling dia tu baru buat masa Skopje 2014 punya projek. Tapi, yang jambatan ni memang jambatan lama yang dah 500 tahun. So, bila kita sampai kat sini, dia macam ada dua identiti tau. Yang lama, dia compare dengan baru. Yang baru dibuat, tapi dia buat macam klasik punya city. Lepas tu, yang kat sini ni, kalau kita naik jambatan ni, kita tengok dari sini, kita akan sampai dekat Old Bazaar belah sana. Kalau kita dah duduk dekat Old Bazaar, kita akan nampak new city kat belah sini. So, aku tak sure lah, dalam masa 500 ke 1000 tahun lagi, adakah orang akan ingat benda ni sebenarnya bangunan lama. Faham tak? Sebab dia buat very identical dengan yang lama kan. And then dekat situ, yang tu museum. Sebelah museum tu kat sana ada jabatan lagi satu. So, walaupun dia projek tu macam dapat kritikan, tapi aku rasa sebenarnya dia satu benda yang sangat menarik juga. Dia kat atas air tu kan, kat situ kan, ada dia buat satu macam panggil apa, statue orang nak lompat. Tapi orang tu seksi. Kalau dekat London, kita ada dua jambatan yang ni macam tu kan, Tower Bridge dengan London Bridge kan. Kat sini kat daripada hujung sana sampai ke hujung sana, ada 6 ke 8 jambatan kat situ. Banyak. So nak naik satu-satu boleh. Pergi sana datang sini, pergi sana datang sini balik sampai hujung sana. Kat belakang kita ni kan, macam ada satu fountain. Lepas tu kat fountain ni ada banyak sangat statue perempuan. Ada 4 statue perempuan. Aku macam tak notice dia benda apa dia cuba sampaikan. Lepas tu bila kita pusing, yang kat situ dia macam perempuan tengah pregnant. Lepas tu kat situ belakang tu macam baby. Yang tepi ni perempuan tengah breastfeed baby. Lepas tu yang ni macam anak dia dah besar. So macam mungkin simbolik kepada fasa-fasa hidup seorang wanita seperti saya. Macam tu. Tadi kita singgah beli fresh magnet kat kedai pakcik ni. Sebab kedai pakcik ni je yang ada banyak metal. Dia satu fresh magnet tu harga €2. Kalau ambil 3, €5. Tapi sebab kita nak habiskan duit dia, kalau bayar guna duit dia jadi 120 dinar. Sampai RM10. Lebih kurang lah, lebih kurang kan. So jom kita nak pergi jalan depan pula. Jom. So lepas beli fresh magnet tu, kita jalan depan sikit. Dan kita sampai dekat area Old Bazaar. Old Bazaar dia Old Bazaar lama. Zaman kerajaan Ottoman. Dia lagi lama daripada bandar moden Skopje ni. Lepas tu kat sini, bila kita sampai kat kawasan Old Bazaar yang daripada zaman kerajaan Uthmaniyah, kat sini juga adalah tempat berkumpul orang-orang Muslim zaman dulu yang maksudnya tempat berdagang, tempat jual beli. So dia maintain lah sampai sekarang. Nak tahu senang je benda tu Old Bazaar, Old Town ke tak, tengok dia punya lantai. Kalau ni lantai dia cobblestone yang besar-besar macam ni kan. Sampai ke belakang tu cobblestone. Lepas tu dia ada tangga-tangga dan kawasan ni besar macam pusing. So nanti kita nak explore bahagian belakang pula. Jom. Lepas tu kat sini ada banyak restoran. Pasal ada kedai untuk minum-minum juga. Harga dia akan letak 2 harga dalam euro dengan duit dia. So depends lah nak bayar dalam currency yang mana, tapi based on our experience, kalau nak lagi murah bayar dalam currency dia. Magnet yang dekat kedai ni lagi cantik tapi mahal sikit, €25. Lepas tu, cantik lah. Fresh magnet dia sangat cantik. Pasal ada yang aku berkenan, aku kan kumpul fresh magnet yang style macam ada gantung-gantung ni kan daripada banyak negara. Cuma yang ni ada tanda cross. Tapi besar. Terlalu besar. Turkish Delight punya tengah lah. Wow, cantiknya. So yang ni kedai bakery. Macam kedai bakery lama. Yang ni wafer. Dia punya tepi tu. Bahasa tengah dia tu macam Turkish Delight punya inti. Setengah anjing. Anjing besarnya anjing.
tahu satu tempat tu turis banyak datang ke tak, tengok kepada pilihan fruit magnet dia. Kalau macam Scorpion ni, pilihan fruit magnet tu terlalu banyak dan banyak kedai yang jual. Maksudnya tempat ni memang jadi tempat tumpuan turis. Dia berbeza dengan kita pergi Kosovo. Kosovo tak ada satu kedai pun jual fruit magnet, memang tak jumpa langsung. So maksudnya tempat dia bukan tempat turis sangat. So kalau kat sini memang turis lah, banyak sangat-sangat option dia. Okay, so tadi kita jalan-jalan. Lepas tu orang tu tegur Malaysia. Malaysia selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat tengah hari. Apa benda lagi dia cakap entah. Ipoh or Penang? Malaysia. Yeah, I know that you are from Malaysia, but which city? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, Kuala Lumpur. Yes. Allah. Cakap lah tu kedai dia kat situ. Kalau nak singgah lah. Lepas tu sebab dia bagi salam kat kita. Kita pun Haikal tanyalah dia, you Muslim tak? Yes. Kat mana nak makan makanan halal kat sini? Dia kata kat sini semua halal. Dia kata. You will go straight Cosmo. You have a kebab. Tapi kalau nak yang sedap, yang local food, dia suggest kita satu kedai burak kat tepi ni. Dia kata burak dia sangat sedap. Dan untuk local food satu lagi dekat depan sikit belah kiri dia kata. So kita nak pergi dua-dua kedai yang dia kata sedap tu, kita nak try. Sebab Haikal tanya macam ni, Haikal cakap you eat there? Yes. Dia pun makan kat situ dia kata. So bila orang local makan maksudnya memang sedap lah kan. So now kita nak try. Jom. Walaupun orang yang beragama Islam dia 30% je, tapi Based on pembacaan aku dekat forum-forum apa semua, aku ada study sikit kan dekat Macedonia ni, especially dekat area Ozbaza. dia banyak etnik Albania dengan Turki yang lebih strict bila bab makan dengan cara hidup. So Nak dibandingkan dengan Kosovo, dengan negara Albania sendiri. nak makan kat sini lebih meyakinkan bila orang saja. Sebab kalau dah halal itu memang halal yang betul, bukan halal setakat tak ada babi je macam tu. So kita nak pergi tengok kedai halal yang cakap tu. Lepas tu bila kita sampai dekat kawasan Old Town Bazaar ni, mudah sangat nak jumpa orang pakai tudung. Terlalu mudah. Macam setiap kali kita masuk orang kita jalan memang akan ada 4-5 orang macam tu. So macam lebih meyakinkan kita ni kawasan yang untuk makanan. Kan kawasan Old Bazaar ni besar tau. And then bila kita nak masuk kawasan, nak pergi ke kedai yang dia kata Cosmos tu, kita akan lalu kawasan jewellery yang macam banyak gila emas dia. Aku tak tahu lah emas dia betul ke tak, tapi betul lah kot. Masa banyak sangat polis yang lalu area sini yang macam tengah round dia pistol. Macam sup dekat Dubai tu. Tu kedai Wanat. Charde. Kedai tu charde. Ada orang pakai tudung, banyak orang pakai tudung. So lebih meyakinkan kita untuk makan dekat sini. Masa masuk nampak orang makan, saya nampak Allah, terlalu menggiurkan. Kedai dia ramai tu orang, sangat-sangat ramai. So kita try dekat sini dulu. So menu dia kena scan QR, tapi untuk tengok menu je lah. So dia ada kebab, ni harga dia lah, harga dalam duit dia. Lepas tu ni homemade sausage. So kita ambil yang ni satu, yang ni satu. Lepas tu yang ni salad dia kata. Ni macam yogurt dengan cucumber. Yang ni chili. Nampak macam sedap tapi aku takut cirit. Aku tak order. And then kita order air. Kita ambil apa? Kita ambil peach dengan airan. So tu je. Kita tunggu sampai dulu. Kalau dah tambah nanti baru kita tambah. Dia ambil order sendiri. Dan bayar pakai kad sahaja. Nanti lepas ni baru kita makan kat tempat yang burak tu. Cuma kelemahan dekat sini dia tak ada air panas. Dia lah dah harga. Tapi dia ada air sejuk je. So aku tanya ada chai tak? Tak, chai tak ada.
Ya, itu dia. Sebab kita dah sampai. Sebab dia nampak agak juicy ya. Dan sangat banyak. Ada dalam 10 betul. Tu dia bagi roti untuk makan dengan ni. Lepas tu yang tu sausage dia. Dan ni Haikal punya airan. Jom, makan. No. Sebab tu, dia inti dalam dia tak padat dan rasa daging tu kurang. Dia tak macam kita makan dekat Bosnia tu, kita rasa macam kuat daging dia kan. Yang ni tak. Tapi juicy. Kelebihan dia juicy. Okay, kita nak try sausage dia. Texture sausage dia macam texture kita punya otak-otak. Surprisingly, yang ni daging sedap balik ni. Dia tekak aku. Sedap. Rasa dia lebih meat, lebih daging. So, cara makan dia sebenarnya makan roti lah. Roti dia sejuk sikit. Okay, dia makan macam ni kot. Oh, ada kaki lah bawah ni. Kan memang dia suruh makan dengan tangan. Nak makan dengan tangan dah pun. Percaya kepada lokal. Dan kedai ni banyak semua orang. Memang orang lokal makan kat sini. Kalau singgah dekat Skopje, boleh datang dekat kedai ni. Cosmos. So, macam mana kita nak tahu kedai tu sedap? Tanya dia orang kedai ke apa, kat mana kedai makan yang kita boleh makan lokal menu dekat sini dan halal. So, orang tahu saja. Biasanya kalau orang lokal makan, kedai tu mesti sedap dan murah. So, kau tak yakin, kat belakang aku ada orang pakai tudung. Kat sana memang basuh, memang beramai orang pakai tudung makan kat dalam ni. Jom, makan. Airnya pekat sangat lah. Muka dia pun kuat lah kan. Gila. 2, 3, and So kita dah habis makan kat kedai tu tadi. Kedai tu nama dia Cosmos. Kedai tu daripada tahun 1952. Sebelum kita merdeka lagi kedai tu dah buka. Pasal ada seorang pakcik makan kat dalam tu kan. Aku rasa pakcik tu mesti dah makan kat kedai tu sebelum apa, masa daripada dia muda-muda lagi. So makanan dia sedap. Best lah macam ni. Kita jalan-jalan, kita boleh masuk try dia punya local food. Walaupun dekat Montenegro ada sevap, dekat Bosnia ada sevap, tapi sevap kat sini dia lain. Dia share local dish yang sama, tapi cara penyediaan dan rasa dia tu berbeza. Yang ni lebih berempah, sesuai dengan tekak kita lah bagi aku kalau kat sini. Lepas tu kan, dalam menu dia memanglah ada benda macam tu je. Menu dia sevap dengan sausage macam tu kan. Tapi kita boleh add on benda lain. Sebab aku nampak pakcik yang belakang tu, dia punya dalam kebab dia tu, sevap dia tu ada cili hijau yang besar tu. Lepas tu ada bawang semua. So maksudnya benda tu nak kena add on. Tapi sebab kita tak pandai nak cakap bahasa dia, kita order benda tu sampai yang tu je lah. Kalau ada benda tu lagi sedap aku rasa. So nanti nak order je dalam menu tu. Lepas tu cakap lah dengan dia nak bawang dengan ni ke apa. Aku tak tahulah dia charge berapa. Tapi lebih sedap lah makan. So lega. Portion dia agak besar juga. Okey je, kita order dulu tadi kan. Kita order sevap dengan sausage tu portion satu-satu untuk per orang makan. Okey lah, just nice. Roti dia pun banyak juga dia bagi. So total kita makan tadi 940 sekali dengan 3 air peach 2 dengan airan Haikal 1. Habis dah duit. Tinggal berapa ratus je. Esok pun dah nak gerah. So best. Kita nak cari benda lain pula untuk makan. Mak Lina merajuk dengan aku sebabnya macam ni. Lepas kita keluar dari kedai Cosmos, so ada orang macam minta sedekah, dia dukung baby. Tapi semua orang macam ignore dan muka dia pun bukan muka lokal. Kita orang macam, yelah kita tak nak lah. Dia nak aku ni ke? Aku rasa bukan orang sini pun kan. Macam orang gypsy macam tu je. So dia merajuk dengan aku. Dia kata, you're not good because kakak have baby tu and then they don't have coins, so don't give me coins more to give to the baby. Macam tu. Cakap tak, memang mami tak ada coins pun. So no, I don't want to talk to you, I want to walk with daddy, I don't want to walk with you. Dia cakap macam tu. So aku tak nak bagi duit kat orang tu. Sayang saya tak. Bukanlah maksudnya kita tak nak bersedekah, tetapi tengok pada konteks dia macam mana. Kalau lah macam contoh masa kita pergi umrah tu, macam satu deret tu 5-6 orang semua pegang baby, semua pegang botol susu. Benda tu kan scam. Kita tahu benda tu scam. Macam mana cakap sedekah adalah pilihan, bukan kewajipan. Kalau kita buat kita dapat pahala, tak buat pun tak apa. Tetapi pilihlah untuk sedekah pada orang yang betul. Kalau kita nampak dia tu macam scammer, baiklah kita sedekah dekat orang yang lebih memerlukan. Macam tu. So tapi dia belum faham lagi kan konteks. So kalau dengan Imi dah faham, senang nak explain. So dia tak faham lagi. So kita macam tak apa, kita cakap next time macam tu. Sebab kita pernah je jumpa masa dekat Milan kan. Kita orang turun bas. Kita daripada mana masa tu? Kita dekat Pisa nak pergi ke Milan ke daripada Florence nak ke Milan. Tak ingat lah ke mana lah. Lepas tu dia turun bas tu, dia minta sedekah kita. Kita tengok dia memang kita kesian kan sebab dia orang tua kot. Kebetulan lepas tu kita orang masuk trek, kita jumpa dia juga. Yang tu makcik tua tu dengan seorang lagi perempuan muda dengan seorang lelaki. Rupanya tiga-tiga ni memang minta sedekah dan memang poket macam tu lah. Dia tengah berbincang dalam trek tu macam mana nak meneruskan agenda yang seterusnya. Lepas tu bila sampai dekat Palang, kita kan bayar Palang kan, tapi dia macam lalu seri
illegal. Dia masuk bawah palang, yang perempuan tu lompat palang macam tu. So maksud yang masuk aku, sedekah tu adalah pilihan. Nak sedekah boleh, tapi make sure sedekah kepada orang yang betul macam tu. Kalau obviously kita nampak orang tu macam, kita boleh nampak lah kan dia ni kata, so kita tak payahlah bagilah orang yang betul. Tetapi kalau kita tersedekah dengan orang kita tak tahu dia scam ke tak, tu dah berpahala lah. Satu pahala sebab sedekah, satu lagi pahala sebab kena tipu. Macam tu. Terpulang kepada perspektif masing-masing. So kalau kita orang sedekah di tempat yang betul. Kalau orang yang betul-betul susah kan, dia takkan pergi dekat minta sedekah ke orang ni. Lepas contohlah aku dah bagi, nanti dia bagi ke orang tu pula, bagi ke orang tu pula, bagi ke orang tu pula. Dia macam yang sedekah tu jadi macam sumber pendapatan dia. Contohlah masa dekat Budapest, ingat masa dekat Budapest, ada orang tu macam dia minta sedekah masa dekat, lepas tu kita bagi sedekah kat dia berapa, entah aku tak ingat lah. Tahu tak, dia punya berterima kasih tu, kita tahu dia minta sedekah tu sebab dia, macam mana nak cakap, desperately need that money. Padahal benda aku bagi tu taklah banyak pun, sikit je. Tapi kalau orang yang siap bersyukur ni, kita pernah bagi RM50 kan, orang tu cakap ni semua dia kata tak cukup, dia nak 100. Aku macam dekat Madinah pernah kena, masa dekat Johor pernah kena yang diketuk pintu kereta tu, benda macam tu. So macam kita dah banyak lalu proses tu, daripada kita muda umur 20 lebih sampai nak dekat 40 tahun ni, dah banyak go through that phase lah, yang macam kita boleh bezakan orang ni betul ke tak, orang ni macam ambil kesempatan ke ataupun memang susah macam tu. Contohlah satu lagi kan, beza orang yang meminta-minta sedekah sebagai sumber pendapatan dengan orang dia tak minta pun, dia perlu tapi tak minta pun. Okay, contoh macam ni masa kat Macau, masa ada orang tu daripada mana tak ingat, dia hantar kek birthday dekat bilik kan. So kita nak bagi tips kat dia kan, mungkin dia happy, faham tak? Kita tahu dia memerlukan tapi dia tak minta, so better bagi orang yang macam tu. Ataupun satu lagi, masa kita dekat Egypt kita kat Cairo, kita order guna apps apa macam Grab lah, Grab food macam tu kan. Masa dia hantar dekat bilik, and then hacker bagi dekat dia 5 pound apa, Egyptian pound kan. Macam mana lambat sikit nak convert tu kan. 5 Egyptian pound tu masa tu kalau ikut conversion tak sampai RM1, ber 80 sen je. Tapi bila dia terima tu, happy dia, macam dia lagi appreciate. Sama juga macam dekat US, masa kita bagi tips, dia hantar naik bicycle kot tengah malam, macam dia tak minta tips tapi kita bagi. So orang macam tu yang aku rasa lebih memerlukan, sebab dia tak meminta-minta, dan bila kita bagi tu dia bersyukur. Berbanding dengan orang yang memang jadikan sedekah tu sumber pendapatan, dia takkan pernah rasa cukup sebab usaha dia adalah minta sedekah. Itulah sebab dia ada target sehari berapa kita minta sedekah. Sebab tu kalau aku bagi ke orang tadi, lepas aku nampak pula dia pergi ke orang lain pula, lepas orang lain yang lalu dia pergi pula ke orang tu. So apa purpose dia sebenarnya? Adakah sedekah tu sumber pendapatan dia? Lebih baik bersedekah ke orang yang lebih memerlukan daripada orang yang meminta-minta macam tu. Tapi kalau korang nak bagi, tak kisah, bagi je lah pahala. Cuma macam aku cakap lah, sedekah tu pilihan, tak wajib untuk buat, tapi kalau buat dapat pahala. Tapi kalau boleh kepada orang yang lebih memerlukan macam tu. Understand Fadila? Yes. So yang kat belakang kita ni, yang ni Masjid Murad Pasha, dia tahun 1800 lebih. Taklah lama sangat dan tak baru juga, lama juga 1800 pun. Dulu-dulu tempat ni dia ada apa orang panggil, ada masjid yang asal dia tahun 1600 tapi terbakar. 200 tahun kemudian baru dia buat balik masjid yang baru di atas tapak yang sama, ganti masjid yang lama tu. So inilah yang masih ada sampai hari ni. Dan masa zaman Kerajaan Ottoman juga, tengok minaret dia tu kalau kelabu lepas tu dia muncul tajam macam tu. So air ni macam fountain ni, orang minum air ni mungkin bersih lah kot agaknya, tapi kita tak nak lah take the risk. Sikit beruk kan, jauh lagi perjalanan nak balik ni. Comelnya Comelnya kasut je. comel. Macam kecil ni, besar jari ya. Tapak kaki sebesar 2 jari masa kecil. Ni lah dia, tapak kaki sebesar 2 jari masa kecil ni. Kalau jari hang dia beli 10, sebab satu jari pakai 2. So kita kan tadi dia suggest 2 kedai, satu Cosmo, satu yang burak. Ni burak yang sedap tu kat sini dia kata. Memang dia selalu makan kat kedai ni, tapi nak singgah makan kenyang lah pula tadi, so tak jadilah makan burak. So, kita lalu je lah depan kedai dia. So boleh try burak kat sini. Yang ni kedai dia, sedap. Pakcik tu tadi suggest. Tu pakcik tadi yang suggest kena makan, dia tanya kita balik, you found the shop? Macam tu. Cak jumpa, cak terima kasih sebab suggest, sedap. Kedai ni macam vibes kedai lama. Hujung ni cantik.
kat dalam ni church tau sebenarnya. Dia church yang dia buat pada tahun 1600 something, masa zaman Uthmaniyah tu. Tapi church dia very rare sebab church dia macam rumah. Dia bukan satu binaan yang tinggi tu, dia macam church lama. Dia macam panjang, dia 10 meter darat 7 meter dia kata. Maksudnya dia memanjang macam tu, macam bentuk U. Nak masuk kena bayar 120 dinar. Masa kurun ke-19, masa zaman Uthmaniyah masih kat sini, dia orang restore balik tempat ni dan masih lagi cantik lah sampai sekarang boleh tengok. Sebab dia punya zaman tu orang dia carve dinding church tu ikut macam penceritaan. Kan setiap kalau tingkap-tingkap church kan akan ada cerita kan. Yang ni dia carve dekat dinding. Tadi kita jumpa pakcik tu. Pakcik tu sebenarnya dia offer diri dia jadi tour guide, bawa kita berjalan ke area sini. Tapi kita kan dah pusing Old Town semua kita kan. So dia kata, tips kalau nak cari hotel dekat sini, kat Skopje ni, mengah. Dia kata dia duduk kat kawasan Old Town. Satu, sebab ada banyak Muslim kat situ. Satu lagi, harga dia lagi murah dan lagi senang nak dapat bekalan air. Dia kata kalau duduk kat belah lain, macam bekalan air tu terhad sikit lah. Dia kata macam tu lah. Tu je. Setelah mendaki beratus meter, berapa je lebih. Biasalah naik ni kan kubu kan kena naik atas lah sikit. Selepas mendaki beberapa ratus meter, kita dah sampai dekat Kale Fortress ataupun orang sini panggil Skopje Fortress lah. Kale Fortress ni dia dah lama dah daripada zaman Byzantine lagi. Cuma masa Kerajaan Ottoman dia buat bagi jadi lebih kukuh lagi, dia tebalkan lagi dia punya tembok-tembok dia supaya susah orang nak serang lah. Macam tu lah. Lepas tu bila dia buat fortress ni, maksudnya tempat ni dah jadi tempat dia untuk monitor the whole Skopje punya bandar dan untuk dia monitor kalau ada macam musuh ke apa nak masuk ke kawasan bandar ni. Lepas tu daripada view atas ni juga kita akan nampak seluruh kawasan Skopje, bukan Old Town je tapi dekat bahagian New City juga. So kita boleh dapat dua view dalam satu tempat bila kita naik dekat Kale Fortress ni. Dia punya istana tu kan, tahu tak macam istana dulu-dulu yang bila kita lukis tu dia macam tu tu. Sama. Lepas tu bentuk dia pun memang batu yang jenis batu yang sama. Dia susun-susun macam tu. Nice lah juga. Kalau daripada luar kita boleh nampak tembok dia tu sangat tinggi. Bila kita naik atas ni, kita tak nampak dah tinggi macam tu sebab kita dah berada daripada atas. Tapi kalau kita tengok daripada bawah, aku rasa lebih 20 kaki tinggi dia. Tinggi lah, sangat-sangat tinggi. So, kita tunggu kat sini sekejap. Haka dengan Amy dah pergi solat dekat masjid sebab kebetulan kita orang sampai dia azan. So, solat teruslah dekat sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. So, masjid yang kita tengah tunggu Haikal dengan Amy solat ni, nama dia Mustafa Pasha Mosque. Mustafa Pasha Mosque ni adalah masjid masa zaman Kerajaan Uthmaniyah lah. Dah berusia 500 tahun dan aku rasa ni adalah masjid terakhir Kerajaan Uthmaniyah yang kita akan nampak dalam trip ni. Selain daripada Istanbul, masa aku baca kan orang share negara-negara dekat Balkan, bukan dekat Istanbul je ada masjid macam Hagia Sophia. Teringin sangat nak pergi dan Alhamdulillah dalam trip kali ni kita cover banyak sangat tempat yang ada masjid macam masjid dekat Istanbul, masjid Kerajaan Uthmaniyah. Dan aku rasa menarik lah. Aku punya teringin nak pergi tu sampai aku pernah mimpi
mimpi tau. Aku pernah mimpi kita orang dekat satu masjid yang macam ni, tapi bukan kat Istanbul. Tapi dalam mimpi tu aku tak tahu tempat tu kat mana. Kita dah cover Balkan sebenarnya ni kan, dan kita pergi setiap masjid yang macam Uthmaniyah punya ni. Aku rasa masjid dalam mimpi aku tu dia hampir sama dengan masjid Kerajaan Ottoman dekat Kosovo, Imperial Mosque tu. Nice lah, benda dalam mimpi benda boleh nampak real macam ni. Dia akan buat tempat ambil wuduk dekat tengah macam ni, bentuk bulat macam ni daripada marble. Lepas tu ada kursi kecil-kecil macam tu, dan terus menghadap kita masuk. Cuma untuk musim winter macam ni, musim sejuk macam ni, nak ambil wuduk kat luar ni sejuk lah sikit. So kita orang sebelum keluar, sebab kita memang jarang guna public toilet dekat luar kan, so kita orang akan ambil wuduk siap-siap daripada rumah. Lepas tu tahanlah wuduk tu sampailah waktu solat. Kalau solat kat luar kita boleh solat, kalau tak jadi solat tak apalah, at least ada wuduk macam tu lah. So tak adalah bila kita rasa nak solat tu nanti tiba-tiba nak kena buka baju yang berlayer apa semua ni, lepas tu nak kena guna air sejuk pula. So better ambil wuduk siap-siap daripada rumah sebelum keluar. So kalau keperasan dekat mana-mana dia negara yang kita pergi dalam trip Balkan kali ni kan, setiap masjid Kerajaan Ottoman ni dia akan buat berdekatan dengan Old Bazaar. Sama juga masjid ni pun belakang tu dah Old Bazaar. Dekat Kosovo pun masjid Kerajaan Ottoman, lepas tu belakang tu dah Old Bazaar. Sama juga macam tempat lain. So aku rasa macam dia buat masjid tu sebagai pusat komuniti yang dekat dengan Old Bazaar, tempat orang berdagang, tempat orang makan, tempat orang berjumpa macam tu, untuk buat komuniti tu lebih dekat. Ramailah juga orang yang keluar daripada masjid solat tu. Syok lah nampak meriah. Walaupun komuniti Muslim dekat sini 36% je, tetapi ramai orang yang datang solat kat sini bila azan. Dan yang menarik aku nampak tadi, bukan orang tua je, orang muda pun ada. Aku rasa muda dalam 20 lebih. So itu dia, suami kita dengan anak kita dah settle solat dah. So nice, kita dah jalan daripada Bosnia semua, kita dah tengok struktur masjid yang sama. Dekat kebanyakan negara Balkan, dekat Kotor je tak ada. So now kita nak balik bilik. Itu sahaja untuk satu hari perjalanan dekat Skopje hari ni. Kita nak balik awal sikit, kita nak pack bag. Lepas tu esok kita keluar awal pagi, kita explore kawasan yang dekat-dekat dengan hotel sebelum kita naik flight ke negara yang seterusnya. So lepas ni kita nak pergi withdraw duit jap, sebab esok kita minta host owner rumah tu untuk hantar kita ke airport. Lepas kita withdraw duit, kita nak pergi supermarket, nak beli barang sikit, nak beli air mineral sebab semalam lupa beli air mineral kan. Aku macam dehydrated dah tak minum air mineral ni. So jom. Keluar je masjid tu, kita lalu sebelah bangunan kuning ni. Bangunan kuning ni dia panggil Telegram Station. Telegram Station tu untuk orang hantar surat dengan belajar Islamic kaligrafi. Anak kepada Sultan zaman tu masa dekat Skopje ni buat. On the way nak balik ke hotel tu, kita nampak satu bentuk macam ni. Dia senang nak detect. Kalau bentuk macam ni, kita tahu dia church. Dan kalau bentuk dia very minimalis macam ni, dia adalah Orthodox punya church. So church ni dibuat daripada tahun 1300 something. Lepas tu dia rebuild dan improve balik pada tahun 1600. Nak tunjuk masa zaman Kerajaan Uthmaniyah pun, kebebasan agama tu boleh. Dan Kristian pun boleh bebas beragama lah. Dan dia boleh buat pusat agama dia sendiri, rumah agama dia sendiri. Cuma pada zaman tu, church tak boleh lebih tinggi daripada masjid. So apa dia orang buat? Dia orang akan bina nampak terkeluar sikit daripada atas jalan darat biasa ni, tapi dekat bawah tu biasanya ada basement lagi. Macam tu. So bila kita masuk dalam, kita akan boleh masuk ke bahagian bawah dan dia ada bahagian atas pula. Tetapi walaupun luar dia minimalis, dalam dia orang cakap sangat cantik. Area lepas pada Stonebridge tu ada banyak museum kat sini. Satu museum kat situ, satu dekat situ, dengan satu hujung tu. Yang tu sebab aku nampak bentuk bintang Illuminati tu kan. Yang tu adalah Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia. So museum Holocaust kat situ lah. Tapi dah pergi Auschwitz, dah pergi banyak tempat kan. So kita tak masuk lah museum Holocaust kat sini.
So, kita jalan nak cari supermarket. Tapi terjumpa belakang ni. Ni belakang ni adalah House of Mother Teresa. Dia museum sebenarnya. Dan museum ni dia baru je buat. Tahun 2000 something. Sempena memperingati Mother Teresa lah. Sebab dia kan lahir kat Skopje ni kan. Dia macam susuk tubuh yang famous. Yang jadi ikonik. Macam kita ada Tun Mahathir. Kalau macam dia ada Mother Teresa yang lahir kat sini. Macam tu lah. Dia baru buat. Tapi dia buat atas tapak yang Mother Teresa tu pernah kena baptize dulu dekat sini. Tapi masa tahun 1963 ada rumah lah dia stay kat sini daripada tahun 1910 sampai 1928. Tapi rumah tu musnah sebab masa tu Skopje pernah ada gempa bumi tahun 63. So dia rebuild balik dan cost yang government dia tanggung untuk rebuild balik building belakang ni yang macam nampak biasa-biasa ni je kan, 2 juta euro. Sebelah dia pula nampak macam church lama, macam Russia punya church tahun 2012 sebenarnya. Baru lagi masa ni lah sama-sama projek Skopje 2014. So banyaklah benda yang dia buat yang dia guna banyak duit orang marah tu untuk build benda macam ni lah. So church ni siap tahun 2012. Nama dia panjang, Holy Church apa benda tah, tapi ada nama Konstantin dengan Elena. Sebabnya sempena pembesar Rom nama dia Konstantin yang legalize Christianity masa 313 Masihi. Mak Konstantin tu pula nama Elena. Dia macam empress dekat Jerusalem time tu. Macam tu lah. So dia sempena memperingati macam masa tu diorang legalisekan Kristian Ortodoks kat sini. So dia buatlah satu church yang besar macam ni. Tapi ni tahun 2012. Aku rasakan effort dia untuk buat sebuah bandar yang nampak macam bandar lama yang aku sendiri pun tertipu sampai tak tahu macam ni building lama ke building baru buat. Yang ni lama ke baru buat. Kira duit yang dikeluarkan tu untuk buat satu bandar yang macam nak nampak ke arah Europe tu jadilah saya jadi. Tapi aku rasa banyak sangat duit habis. So mungkin tak tahulah. Mungkin sebab tu ground cost dekat sini mahal kot. Kalau Turki terkenal dengan kucing-kucing yang sangat gebu, gemuk dan comel, dekat Skopje dia terkenal dengan anjing yang sangat gebu, besar macam beruang. Lepas tu kan, dia kan macam masa kita sampai kat tak aku tunjuk dia ada bus macam double decker London kan. Aku rasa dia macam try hard sikit lah. Macam Kosovo try hard nak macam tunjuk dia tu macam sekolah liberal ke apa tu macam tu lah kan. Macam ke motor modern kan. Kalau kat sini pula dia macam try hard nak tunjuk dia macam sebahagian daripada Eropah lama macam tu. Sampai bus double decker dia pun dia nak tiru bus double decker London yang lama. Bukan yang baru yang lama. Yang kat London begitu susah nak jumpa bus tu. Walaupun dia try hard. Tapi aku boleh puji memang jadi. Berjaya. Maksudnya besar kos. Aku macam fikir berapa lah government dia habiskan. Berbaloi ke tak sebenarnya? Kau dapat turis banyak macam ni mungkin berbaloi lah kot. So kita dah habis beli air. Kita beli air je hari ni sebab kat rumah ada banyak lagi makanan yang kena habiskan. Lepas tu esok nak naik flight tak boleh bawa banyak-banyak sangat. Ada limited luggage. Kalau nak supermarket yang murah, dekat dengan Soho tu ada supermarket nama Kam. Air dia murah, makanan dia murah, chips dia murah, semua murah. Compare dengan Tinex kita pergi semalam tu, ya Allah, aku rasa macam nak pingsan rasa. So mungkin supermarket tu lah yang mahal kot. Tapi nak murah, kat sini murah. Better pergi sini je. So, sekarang pukul 8 malam. So, ni dinner kita untuk malam ni. Ni telur rebus daripada mana? Kosovo sebenarnya. Dah 2 hari dah tak ni. So, aku malas nak masak telur hari ni. So, aku popek je telur tu. Lepas tu, yang ni frozen veggie. Kita nak kena habiskan. Dan yang ni, kita ada butter meat. Tapi kita guna ikan dori. Sebab, besok dah naik flight kan. So, hari ni kita memang tak beli apa-apa barang dapur pun. Kita beli air je tadi. Sebab kita nak kena habiskan semua food. Kalau naik bas, kita boleh bawa. Tapi, bila naik flight ni, luggage allowance tu macam very limited sikit. So, kita habiskan semua sebelum naik flight esok. Ini ikut ni. This is surprise for you. Tengok Vanilla, dia ambil telur rebus kan. Dia tak makan telur kuning. Telur kuning dia bagi Meh. I don't want. What? I don't want yellow egg. Okay, lepas tu kita punya air. Air as usual, vitamin C. So, jom makan. Bang, jom. Meh, cepatlah wash hand. Daripada Skopje punya city tu nak pergi airport jauh juga. Dalam 30 minit baru sampai. Dia kata tu pun sebab kita orang pergi tu bukan peak hours. Kalau peak hours, dia kata mungkin 45 minit ke sejam baru sampai. Kita dah sampai dekat Tada! My favorite city. Kita dah sampai balik dekat Prague.
Okay, so aku dah faham dah kenapa rumah ni dia dapat 10/9 review dia daripada 10.